Ya, Assalamualaikum. Hari ni saya ada mari tengok mesin basuh jenama Dema 18 kilo deh. 18 kilo. Ni panel dia saya buka dah ni. Dia tak hidup, dia tak nyala. Okey, tengok deh bila saya tekan start deh. Dia bunyi. Patutnya dia hidup sini deh. Nyala sini display dia ni. Tekan start, nyala, hidup. Tapi dia tak habis juga dia basuh pun. Dia ni lah pening dia. Dia nak punah lah ni kali ni. Bunyi saja, patutnya naik sini. Jadi ni bok dia dah. Bok ni bok baru saya pasang dah. Ni bok lama dia. Nanti saya try dulu. Hidup ke tak? Okey, saya pasang dah switch tu, saya try dulu. Bismillah. Okey, hidup dah. On. Start. Okey, timbal dah tu. Display pun naik dah. Okey, air masuk dah. Hidup model dah, naik nombor dia ni 14 ni sebab dia tak ada kain dah. Tak ada kain dia akan naik ni lah 2 ke 1 2 lah biasanya kalau kosong. Bila ada kain dia automatik naik 10 ke berapa ni siapa 10. Bila kain penuh baru naik 10 Ni hidup ni. Asal dia ke dia bunyi saja tekan on ke apa. Dia start tak ada tak nyala belakang maknanya rosak dah. Rosak benda ni ya. Ni saya tukar dah beres belakang dah. Okey, terima kasih.